Penghijrahan pemikiran dalam kalangan belia penting sebagai pemangkin transformasi negara. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nur Afni Muhammad Suhaimi memperinci program-program bagi melahirkan belia berkebolehan melangkaui semua aspek. 40% penduduk di Malaysia terdiri daripada golongan belia. Sebagai pemacu kemajuan negara, belia harus menyiapkan diri, mental dan fizikal ke arah mencapai sasaran Wawasan 2020 menjadi negara maju. Ini kerana pembentukan diri dari segi merubah pemikiran belia harus dipupuk di peringkat awal. Kalau 2020, belia mestilah umur 24 ataupun 25 tahun mengikut piawaian antarabangsa. Tapi apa yang patut kita lakukan 2 tahun sebelum tu, 3 tahun sebelum tu dan sekarang ini. Jadi prosesnya sekarang ni lebih kepada soal menyediakan pemikiran. Di Australia terdapat 500,000 sukarelawan belia. Di Malaysia kini belia mula cenderung terlibat dalam program kemasyarakatan termasuk membantu mangsa bencana. Bagi sebuah negara maju, belia harus berubah menjadi penyumbang bukan penerima. Program yang diwujudkan untuk pembangunan belia antaranya program Belia Mahir 1 Malaysia, Generasi Bebas Jenayah, Rakan Muda serta Hari Belia Negara yang diadakan setiap tahun. 6 inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika himpunan sejuta belia di Putrajaya baru-baru ini adalah Suara Belia Negara. Inisiatif yang dibuat tu sangat bagus lah sebab dia boleh mengelakkan daripada belia-belia ni buat perkara-perkara yang tak berfaedah kan. Lepas tu ada masukkanlah macam hari-hari minggu dia orang boleh ada benda lah dia orang nak buat, masuk ada pengesian lah kat situ kan. Yang ni membantu bina jati diri belia and then bagi peluang untuk dia orang tunjukkan kebolehan dia orang masing-masing. Kita boleh tengok dia dapat tunjukkan apa yang individu belia dapat buat. Contoh kalau tengok kan time program himpunan sejuta belia tu kan ada yang macam kita tengok biasa ada yang biasa buat skate park kan yang kat tepi-tepi macam kita kadang-kadang orang tengok macam tak baik kan. Tapi bila ada kita dapat tunjukkan yang belia ni memang ada kemahiran sendiri lah. Ternyata usaha membentuk belia bagi memenuhi keperluan negara dititik beratkan bagi melihat golongan ini sebagai sumber berharga yang akan mewarisi kepimpinan dan meneruskan hala tuju negara. Nur Afni Muhammad Suhaimi melaporkan untuk TV1.